menang dua perlawanan besar, tapi akhirnya mata ditarik balik. Kalau ini bukan plot twist paling pedih dalam bola sepak Malaysia, saya tak tahu nak kata apa lagi. Baru-baru ini, Football Association of Malaysia akhirnya mengesahkan mereka telah menerima keputusan rasmi daripada Jawatan Kuasa Tata Tertib dan Etika Asian Football Confederation. Dan keputusan itu tidak memihak kepada Malaysia. Untuk ringkasan mudah, FAM didapati melanggar Artikel 56 dalam Kod Tata Tertib AFC. Kesalahan ini berkaitan dengan tindakan menurunkan 7 pemain yang didapati tidak sah dari segi pendaftaran. Dan ini bukan kes kecil. Ini melibatkan 2 perlawanan penting dalam kempen kelayakan Piala Asia. Perlawanan pertama, Malaysia menentang Nepal di Stadium Sultan Ibrahim pada 25 Mac 2025. Keputusan, Malaysia menang 2-0. Kemudian, perlawanan kedua menentang Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun 2025. Malaysia bukan sekadar menang, kita membelasah Vietnam 4-0. Tapi sekarang, 2 kemenangan itu tidak lagi membawa makna yang sama kerana keputusan AFC ini secara langsung menyebabkan mata Malaysia ditolak, kedudukan berubah dan peluang ke Piala Asia semakin tipis. Dan di sinilah peminat mula bertanya, macam mana benda ini boleh berlaku? Kalau kita jujur, isu ini bukan tentang kalah di atas padang. Ini tentang apa yang berlaku di luar padang. Dalam bola sepak moden, bukan cukup sekadar ada pemain bagus. Dokumentasi, pendaftaran, peraturan, semua itu sama penting. Dan bila satu sahaja tersilap, kesannya boleh jadi sangat besar. Dengan penolakan mata ini, Malaysia kini jatuh ke tangga kedua kumpulan dengan 9 mata, manakala Vietnam melonjak ke puncak dengan 15 mata. Perbezaan? 6 mata. Yang ironinya datang daripada kemenangan Malaysia sendiri sebelum ini. Menariknya, Setiausaha Agong AFC Datuk Seri Winsor Paul John menjelaskan bahawa kes Malaysia ini berbeza dengan kes Timor Leste Football Federation. Dalam tahun 2017, Timor Leste digantung daripada kelayakan Piala Asia kerana memalsukan pendaftaran pemain. Tetapi dalam kes Malaysia, kesalahan dikesan lebih awal sebelum kejohanan tamat. Itulah sebabnya Malaysia tidak digantung sepenuhnya. Dan ini mungkin salah satunya berita baik. Malaysia tidak akan digantung daripada kelayakan Piala Asia akan datang. Maksudnya, kita masih ada peluang untuk terus bersaing di pentas antarabangsa. Tapi untuk Piala Asia 2027, realitinya semakin sukar. Sekarang tinggal satu perlawanan. Malaysia akan bertemu Vietnam sekali lagi, kali ini di tempat lawan. Perlawanan ini bukan sekadar perlawanan biasa. Ini boleh dianggap sebagai penentuan maruah bola sepak negara. Kalau kita lihat secara lebih mendalam, isu ini sebenarnya membuka satu persoalan besar. Adakah sistem pengurusan bola sepak kita benar-benar bersedia untuk bersaing di peringkat antarabangsa? Sebab di peringkat ini, kesilapan kecil pun boleh membawa akibat besar. Dan dalam kes ini, kesannya bukan sahaja kepada pasukan tetapi kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Bayangkan sebagai penyokong, anda tengok pasukan menang 4-0 lawan Vietnam. Bangga, gembira, penuh harapan. Tiba-tiba, keputusan itu hilang begitu sahaja. Memang sukar untuk diterima. Apapun, keputusan sudah dibuat. Yang tinggal sekarang ialah bagaimana kita bangkit daripada situasi ini. Kerana dalam bola sepak, kita mungkin boleh kehilangan mata, tapi jangan sampai kita kehilangan arah. Apa pandangan anda tentang isu ini? Adakah ini sekadar kesilapan teknikal atau tanda ada sesuatu yang lebih besar perlu diperbaiki? Komen di bawah. Dan kalau anda mahukan analisis bola sepak Malaysia yang jujur dan realistik, subscribe channel Northern Football Insight.